khabar. Polis menahan sepasang remaja bagi membantu siasatan berhubung kes penemuan seorang bayi perempuan yang masih bertali pusat ditinggalkan di pekarangan sebuah surau di Taman Universiti Skudai Sabtu lalu. Tangkapan dibuat kira-kira pukul 2.15 pagi hari ini oleh sepasukan anggota dari bahagian siasatan jenayah daerah Johor Bahru Utara iaitu melibatkan suspek terdiri daripada seorang lelaki berusia 18 tahun dan seorang wanita berusia 19 tahun, kedua-duanya warga tempatan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Raden Ramlan Raden Taha berkata, hasil semakan mendapati kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Dalam kejadian Sabtu lalu, bayi perempuan tersebut ditemui oleh seorang jemaah lelaki berusia lingkungan 40-an selepas selesai menunaikan solat sebelum menuju ke kawasan parking. Bayi berkenaan ditemui dalam keadaan dibalut dengan tuala hijau tanpa pakaian sempurna namun dilaporkan stabil selepas dibawa ke hospital untuk rawatan dan kini dalam pemantauan.